Universiti Teknologi Malaysia UTM memperagakan hampir 20 inovasi kecerdasan buatan AI berimpak tinggi bagi menangani cabaran dunia sebenar merentas pelbagai sektor kritikal. Naib Chancellor UTM Profesor Muhammad Syafri Muhammad Rahim berkata institusi itu turut memperuntukkan RM1 juta melalui program khas bagi menyokong usaha mengkomersialkan inovasi pelajar ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Menurutnya, UTM terus memperkasa ekosistem inovasi melalui platform khusus bagi memastikan hasil penyelidikan dapat diperluas ke peringkat komersial. Di Universiti Teknologi Malaysia kita ada UTM Excite, iaitu satu jabatan di bawah jabatan pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang memberi fokus kepada mencari inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pelajar melalui projek-projek dalam kelas dan projek-projek tahun akhir untuk diperkasakan dan dibawa ke pasaran yang lebih luas. Dipamerkan sebenar majlis bersama Naib Chancellor di kampus UTM Kuala Lumpur, inovasi tersebut merentas bidang keselamatan, perubatan, pertanian dan pengurusan infrastruktur. Antara yang ditampilkan termasuk teknologi wearable untuk operasi mencari dan menyelamat, simulator MRI pintar serta sistem pemantauan infrastruktur berasaskan analitik data masa nyata. UTM turut mengetengahkan aplikasi AI dalam pemeliharaan biodiversity, pengesanan penyakit tanaman menggunakan drone serta sistem sokongan keputusan berasaskan analitik sentimen bagi menyokong perancangan strategik. Kalau kita tengok hari ini, produk-produk ni boleh diketengahkan untuk menyelesaikan masalah stakeholder yang kompleks. Seperti kita tengok tadi Paddy Chat, kerjasama antara Kementerian Pertanian dan juga UTM, sangat memberi. Dia kalau dulu dia ada seorang pakar, dia kena serve 500 petani, 600 petani itu dalam masa 3-4 bulan. Sekarang ni dengan Paddy Chat tu, dia post saja gambar, Paddy Chat tu dah bagi apakah jenis-jenis penyakit padi tersebut. Pameran ini menghimpunkan penyertaan pelajar daripada Pusat Robotik dan Kecerdasan Buatan seramai 14 pelajar pasca siswazah, Fakulti Kecerdasan Buatan melibatkan 20 pelajar ijazah sarjana muda serta Fakulti Komputeran dengan penyertaan 7 pelajar. Dalam masa sama, UTM turut melancarkan beberapa inisiatif baharu termasuk platform Next Scholar, produk inverter untuk peniaga kecil, program beasiswa strategik serta sistem pemantauan pengurangan karbon di kampus. Seiring aspirasi UTM Ascent 2030, inisiatif ini dijangka memperkasa ekosistem inovasi negara serta memposisikan Malaysia sebagai pemain utama dalam landscape teknologi global.